dia 3 sebab kenapa NVX masih laku dekat Malaysia. Jom tengok sampai habis. Sebab pertama, design dia mesra BBNU. Dulu, skuter semua kepala besar-besar. Semuanya taste pacik-pacik. Sekarang, skuter dah ada kepala kecil. Samalah macam korang, otak kecil. So, feature motor ni bolehlah tahan walaupun dah upgrade. Tapi, brand lain lagi gempak kot. Yang kedua, barang aftermarket berlambak. Senang korang nak cari tau. Suspension, cover set, exhaust, tayar, sport rim, disc. Biasalah manusia cepat bosan, apatah lagi dengan motor. Harga second hand dia masih stabil tau guys. Mungkin korang ingat NVX tu mahal. Tapi korang kena ingat tau, kalau korang jual balik NVX ni, ada harga tau. Kot lah mana tahu korang nak jual, nak ambil motor baru ke, kan? Nak suruh mana player-player NVX? Maillah sini, payung gambar. Kita tengok motor siapa paling lawa. Kalau korang suka konten macam ni, jangan lupa follow and like.